Dia datang cabang di mahkamah tau. Segitu macam ni. Walaupun dia tu memang bersalah, kata lebih curang pun. Tapi dia boleh tuntut di mahkamah. Dia boleh fight wasiat tersebut. Saya kata puan penat je. Dah lah puan buka file pun 1,000 lebih. Bayar bulanan pula tu. Tiba-tiba wasiat tak sah. Penat puan. Hukum dan satu je. Itu dari segi undang-undang Malaysia. Bahkan hukum di sisi syarak, puan salah pun. Apa tindakan suami, saya kata, saya tak kata saya setuju. Tapi cerita puan buat wasiat tu hukumnya bertentangan. Sewajarnya saya kata apa dia, puan, wasiat yang puan buat tak perlu pun. Patut puan bikin wasiat bagi pada masjid, bagi surau, itu tak ada masalah. Tapi 1/3 je. Suami macam mana nak nafikan hak dia? Jawapan tak ada. Selagi dia suami puan. So puan bincang elok-elok. Jadi macam tu. So puan sendiri dah sebut bagi peluang. So puan bagi peluang. Ni dia buat senyap-senyap. Saya nekat Ustaz. Saya kalau cakap AA lah Ustaz. Masalah hukum saya kata. Kalau neraka lah. Saya kata macam tu terpulang pada puan. Puan yang pilih. Saya dah sebut awal-awal. Puan, suami puan masih ada hak. Selagi dia suami puan. Saya bukan suruh puan bercerai. Tak. Cuma saya kata puan tak boleh nafikan hak suami puan. Sebab dia masih suami. Dan kalau puan mati pun dia tetap suami puan. So puan fikir panjang-panjang batalkan balik wasiat tu ataupun buat tindakan wasiat. Sebab kalau diorang buat wasiat tu jadi hukum bertentangan dengan syarak, puan tanggung dalam kubur. Habis amalan puan. Saya peringat yang tu lah. Jadi puan-puan di belakang kalau, tapi orang sini okey, tak payahlah kalau sini okey. Ni kata kampung sebelah. Kampung sebelah pun ada. Orang tu dah pergi jauh sikit lah tuan-tuan. Luar negeri ni, jauh sikit tuan-tuan. Katalah tuan-tuan berlaku curang, tuan-tuan bincang elok-elok. Benda boleh bincang elok-elok. Kita dah masuk cerita poligami ni, kantoi lah kahwin apa semua. Tak apalah tuan-tuan perempuan, yang penting bincang elok. Jangan buat benda yang kita akhirnya masuk neraka. Rugi pada kita tuan-tuan perempuan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan, silakan kepada saya. Kalau buat hibah boleh Ustaz? Macam kes tadi, curang kan? Okey, saya datang pejabat Majlis Agama, besok datang. Buat hibah, maka hibah tak ada masalah. Itu okey. Boleh Ustaz, saya tak bagi dia sekupang. Saya buat hibah, semua harta saya bagi pada anak. Boleh Ustaz? Jawapannya yang itu boleh. Kalau wasiat tak boleh. Buat hibah. Sian kat suami. Tapi tu pun letak lah. Saya tak masuk jemput yang tu. Tapi dia letak. So macam tu lah ceritanya. Jangan buat benda-benda ini. Hibah okey. Hibah tak ada limit. Hibah dia tak ada sasar, maksud hibah dia tak ada macam ni syarat-syarat bagi pada wasiat, jangan bagi kepada waris. Hibah tak ada syarat yang tu. Semua dia hibah ni berlaku waktu hidup. Cuma saya suruh puan fikir panjang-panjang lah. Kalau apa-apa jadilah pada anak puan. Tapi kadang-kadang anak kita okey, menantu kita hantu. Kita pernah cerita menantu hantu sikit kan kes ni. Anak okey, macam kes saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita mengambil kesempatan di malam yang mulia ini memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu Allah kurniakan setiap kita ini dengan ketenangan. Allah kurniakan kelapangan pada hari-hari yang mendatang. Allah kurniakan kebahagiaan pada saat-saat yang sedang kita lalui. Kita mohon Allah kurniakan kecukupan pada harta yang kita ada hari ini. Kita mohon bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah kurniakan rasa bahagia bersama dengan pasangan yang membahagiakan kita. Kita juga mohon supaya Allah jadikan anak-anak yang kita didik menjadi anak yang soleh-solehah. Keturunan kita yang baik-baik termasuklah menantu kita. Juga kita mohon bantuan daripada Allah agar diberi kecenderungan supaya dijauhkan semua benda-benda yang buruk. Perkara-perkara yang kita tak nak berlaku walaupun sekali seumur hidup. Juga kecenderungan kita berakhlak buruk. Paling yang kita harap Allah terima amalan apa yang kita buat. Allah redha dengan apa yang kita ada. Allah redha juga dengan apa yang kita laksanakan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang berbahagia Fadil Tuan Haji Pengerusi Surau An-Nur Fasa 3E,
Timbalan pengerusi Setiausaha Bendahari Ahli Jawatan Kuasa Surau, Ketua Muslimat Ahli Jawatan Kuasa Muslimat, Al-Fadil Ustaz Imam yang bertugas, Tuan Haji Bilal yang bertugas, yang berbahagia Kenal, juga yang berbahagia Ustaz Tahir, seterusnya Imam, semua tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ustaz, ustazah, muslimin muslimat yang Allah rahmati, Allah kasihi, Allah lindungi sekalian. Alhamdulillah bertemu kita lagi sekali dalam membicarakan satu ilmu yang berkait rapat dengan harta yang kita ada. Harta pusaka yang pernah kita terima. Harta pusaka yang bakal kita wariskan, yang merangkumi hibah, wasiat, harta sepencarian dan juga lain-lain. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, kita baru saja selesai pilihan raya. Pilihan raya, tuan-tuan puan-puan, mengajar kita tentang satu hakikat besar dalam kehidupan kita, iaitu tiada kuasa yang kekal, tiada jawatan yang abadi, dan tiada kemenangan yang akan selama-lamanya. Hari ini seseorang mungkin dipilih untuk memimpin, esok mungkin orang lain mengambil tempat. Begitu juga dengan harta yang kita ada. Hari ini kita lihat rumah itu dalam gerannya nama kita. Tanah itu kita nampak dalam geran nama kita. Wang yang berada dalam akaun tersebut tertulis nama kita. Sampai satu ketika nama kita akan dipadam daripada geran tersebut. Akaun bank akan ditutup. Kunci rumah akan berpindah ke tangan orang lain. Kereta yang kita beli, kita bawa akan dipandu oleh insan lain yang mungkin kadang-kadang tak pernah kita kenal. Seperti keputusan pilihan raya. Kita tidak boleh mengawal segala apa yang berlaku selepas keputusan diumumkan. Tetapi sebelum keputusan itu tiba, kita masih mempunyai ruang untuk memilih, untuk menentukan. Selagi mana kita, begitu juga dengan harta yang kita ada. Selagi mana kita masih hidup, kita masih mempunyai pilihan. Kita masih boleh mempunyai ruang untuk memilih. Kita boleh memilih untuk merancang atau membiarkan waris kita berselisih. Ataupun kita boleh memilih untuk menjelaskan hak atau membiarkan persoalan itu tergantung dalam kalangan waris. Kita boleh memilih untuk menyusun harta yang kita ada dengan ilmu, ataupun menyerah segala-galanya kepada keadaan satu hari ini. Semua itu pilihan di tangan kita. Tepuk dada, tanya iman. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang Allah rahmati sekalian, kita nak masuk tajuk baru, namanya iaitu wasiat. Muka surat, siapa yang bawa buku, muka surat 113. Muka surat 113. Wasiat ini, tuan-tuan puan-puan, kita semua kena clear sebelum pelaksanaan faraid dibuat. Ni faraid akhir sekali. Memang lepas mati faraid, betul, faham. Tapi ada 4 perkara yang kita selalu sebut. 4 perkara ni semua kena buat. Siapa kena buat? Waris kena buat. Dia semua ni waris. Cuma nak kena selesai. Sebelum faraid nak buat, berapa engkau dapat, berapa aku dapat, mesti selesai 4 perkara ni. Kita dah sebut banyak kali. Yang pertama, selesaikan pengurusan jenazah. Dekat sini kita dah bincang pasal kepuk lah, salam keruk lah, duit jak lah, semua dalam. Kita dah bincang duit jak. Ya? Kita dah minta tukar pun, duit perib depan. Besar sikit. Nombor 2, tuan-tuan dan puan, habis isu yang pertama, dah tentu dah nak buat macam mana kenduri, macam mana selesai dah. Nombor 2, selesaikan hutang piutang simen. Selesaikan hutang piutang. Hutang yang merangkumi hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Cari sampai dapat. Cuma tuan-tuan perempuan hari ini hutang dah mudah. Tak payah pergi cari alung. Bukan alung abang kita, ahlung. Hari ini tuan-tuan perempuan, saya baca dalam sinar harian. Sekarang ni melalui aplikasi pula dah. Moden tuan-tuan, guna nak pinjam duit, tak payah cari alung. Pakai web, pakai aplikasi, download saja. Banyak tuan-tuan perempuan, saya ingat satu buku ni banyak, beratus-ratus. Alung moden tuan-tuan perempuan. Jadi tuan-tuan hari ni orang nak pinjam duit tak ada senang. Tapi tuan-tuan ingat,
Yang ni pakai aplikasi, bunga dia tak sama dengan bank. Ada baru semalam ke kemarin. Masuk paper. Pinjam 100,000, kena bayar 160. Padan muka. Dalam tempoh sebulan dia minta 60,000. Tak pasal-pasal cari duit. Itu sebab tuan-tuan jangan percaya benda-benda ni. Tak ada duit, tak payah. Fikirlah cara lain. Jangan pakai alung ni. Tapi masalah orang Melayu kita. Berani dia pinjam tapi tanggung lah sendiri. So yang ketiga tuan-tuan perempuan, harta sepencarian. Harta sepencarian. Kita dah bincang. Baru bincang bulan lepas habis dah. Yang keempat, habis 3 perkara, masuk bincang wasiat si mati. Ini kita nak masuk tajuk. Wasiat si mati. Wasiat apakah benda tuan-tuan perempuan? Nak bagi faham dah tuan-tuan perempuan malam ni, saya bagi 4 situasi. Saya tak pasti dah kongsi ke tidak 4 situasi di sini. Nak bagi faham paling senang. Malam ni faham terus. InsyaAllah tuan-tuan perempuan. Saya bagi 4 kes yang lebih kurang sama tapi saya dah tukar watak ni. Kadang-kadang kes mak, kadang-kadang kes ayah, ada kes abang. Tapi saya serangkan kes, jadi semua tu kes ayah. Dan keduanya benda yang saya samakan adalah tabung haji. Dia beza kadang tabung haji, SW, ada duit simpanan. Sebagai 4 situasi untuk kita tentukan apakah nama situasi itu. Situasi pertama, sebelum kita masuk tadi. Ada kes saya terima. Ayah ni sebelum mati, ayah dia sebut pada anak-anak. Ayah cadang nak bagi tabung haji ayah pada kamu seorang. Dia sebut pada salah seorang anak. Tiba-tiba tuan-tuan perempuan dalam bulan-bulan yang seterusnya, ayah mati. Jadi lepas ayah mati, anak yang ayah kata cadang nak bagi tu tuntut. Mengaduh adik-beradik. Sebab anak yang kata ayah nak cadang nak bagi tu, dia kata itu hak aku. Banyak kes macam ni tuan-tuan perempuan. Dia kata tu hak aku. Ayah dah cadang nak bagi aku. Macam saya kongsi dah rasanya kes ni. Kat bulan lepas, kes di mana barang kemah. Mak sebut waktu hidup cadang nak bagi dia. Mak mati, dia ambil barang kemas tu, adik tak berhati. Sebab apa adik tak berhati? Sebab bila mak bagi tu, dia kata mak waktu hidup sebut cadang nak bagi. Bila cadang nak bagi, maka ini aku punya. Yang tu namanya apa tuan-tuan perempuan? Jadi kalau kita tahu tajuk ataupun situasi, nama situasi mengikut syarak tu senang sikit nak bincang. Apa nama benda tu? Itu wajib faraid ke tak wajib faraid? Ke itu wasiat? Ke itu hibah namanya? Ataupun itu namanya pemegang amanah? Apa benda tuan-tuan perempuan? Cadang nak bagi kamu. Anak pun dengar, oh ya ke mak? Okey. Bulan demi bulan mak mati. Apa benda? Anak boleh tak tuntut yang mak cadang tadi? Jawapan dia tuan-tuan perempuan, jatuh hukum pusaka. Sebab apa jatuh hukum pusaka? Sebab baru cadang. Kita bincang bulan lepas. Baru cadang. Macam kita lah tuan-tuan perempuan, malam ni hari tu saya bagi contoh lebih kurang. Teringin nak makan char kway teow. Harap ni kway teow surah An-Nur malam ni kita buat char kway teow lah. Tengok-tengok habis bagi salam, char kway teow entah ke mana. Yang ada mi goreng. Saya tanya, dah makan char kway teow belum? Belum lah Ustaz. Tadi sebut. Tadi kan cadang. Macam tu lah tuan-tuan perempuan. Cadang ni maksud tak jatuh hukum apa. Baru cadang. Situasi pertama. Maka itu jatuh hukum pusaka lah. Situasi yang kedua, dalam kes saya ni, ayah bagi tak ada, dia ni, ayah duduk dekat dengan anak, anak duduk dekat dengan dia ni. Bukan duduk satu rumah, ayah ni ujung-ujung umur dia tak apa sihat. Jadi dia minta anak dia ni suruh beli. Kalau apa-apa ayah nak, kamu belilah. Barang rumah apa semua ni senang. So ayah ni transfer siap-siap tabung haji ayah satu hari tu. Tabung haji ayah dekat dia 80,000 lebih juga. Ke akaun salah seorang anak. Anak yang dia harap tu lah, yang suka beli macam-macam kat dia tu. Kalau apa-apa, dia beritahu, ni Long, aku dah transfer dah. Ayah dah transfer dah 80,000 lebih. Kamu tengok dalam akaun, ada tak? Sebab ayah transfer bukan apa, senang kalau apa-apa jadi. Apa-apa jadi. Kalau apa-apa ayah nak suruh beli, kamu pakai duit ayah tu, senang. Senang transfer saya. So anak berkata, okey baik aja. Beberapa bulan seterusnya ayah mati. Bila ayah mati tuan-tuan, duit 80,000 baru pakai tak sampai 80,000. Baru pakai berapa ribu. Dapat ada baki lah 80,000 tu.
So anak-anak yang lain, adik-beradik lain cakap lah, 80,000 buat senyap. Kita kena bincang lah. Anak yang terima duit 80,000 dalam akaun nak bincang apa ke bendanya? Yang ni kan duit aku. Soalan saya, pusaka ke tidak? Itu namanya apa? Wasiat ke, hibah ke, apa benda tu? Ni kena clear itu. Kalau kita tak clear tajuk tu, kita jadi payah. Ini jadi adik-beradik yang bergaduh. Kes ni berlaku dekat warisan puteri, taman saya. Bergaduh kedua-dua kan, adik-beradik. Adik-beradik yang mak lain, mak dah pening lah. Korang pergilah cari ustaz, tanya balik. Macam mana hukum? Yang abang kata tak, hukum dia aku dah semak dengan ustaz, dia kata ustaz dekat pejabat pusaka. Saya pun ada ke pejabat pusaka tu ustaz? Saya tak apalah, biarlah kat dia, buku ada mana tahu. Dia kata kau ustaz pejabat pusaka kata yang tu bukan faraid. Betul ke tidak? Sebab kan dah masuk dalam akaun tu kira hibah lah tu. Dokumen tak ada, tuan-tuan perempuan cakap dulu. Adik-beradik lain tak puas hati, mana boleh 80,000 awak terima bulan-bulan. Memang betul ayah suruh beli, ayah bagi masuk akaun, tapi ayah pak je. Ada bukti. So, hukum ni apa dia? Hibah. Kan? Amanah. Jawapan dia, Tuan-Tuan Haji Pemohon Najah betul kata kena tadi. Jawapannya amanah. Namun ceritanya apa bukti? So balik-balik saya yang jumpa saya tu, saya tanya dia balik, macam mana ayah sebut? Ayah sebut transfer, lepas tu kalau nak beli apa-apa beli kat dia. Soalan saya, kalau dia baki ayah ada sebut apa-apa? Tak ada pula ustaz. Maka jatuh hukum amanah. Bila berlaku kematian, jadi hukum pusaka. Wajib faraid. Tapi dalam akaun saya ustaz, memang dalam akaun awak, tapi awak pemegang amanah lah cerita dia. Oh ya ke macam tu pula? Sebab dia duk fikir, dia pejabat pusaka kata semua milik harta si mati lalu pejabat pusaka. Saya dah sebab dah akaun saya tak lalu pejabat pusaka. Memang betul sebab tu akaun awak, tapi ceritanya amanah. Tapi tak ada rekod, tuan-tuan perempuan. Ni bahaya. Kalau tuan-tuan transfer ke, guna nama anak ke, tuan-tuan kena ada dokumen tu. Saya nasihat. Kita tak masuk tajuk pemegang amanah. Nanti kita akan lalu satu tajuk pemegang amanah. Kita akan tengok situasi-situasi masyarakat kita yang lantik anaknya sebagai pemegang amanah. Dia bukan lantik. Sebut macam ni. Sembang-sembang minum kopi. Makan roti canai sambil-sambil. Dia cakap macam tu. Mati tuan-tuan perempuan. Gaduh panjang tadi. Punca siapa? Puncanya minum kopi tadi. Anak-anak bergaduh semua. Yang dalam kes ni ini ayah tak salah. Ayah pun tak sebut. Cuma ayah bagi tu. Anak yang jadi syok sendiri. Dalam kes ni wajib faraid. Sebab amanah. Yang ketiga, situasi yang ketiga. Ayah bagi ni ada satu kes ni. Ayah dia bagus. Dia tengok anak dia ni susah. Dia bagi tabungan. Dia transfer tabung haji. Dia kes mak ni. Ibu ni transfer. Dia minta anak dia teman pergi tabung haji. Tak cerita bukan anak dia dekat kaunter tu mak sebut, baik bagi nombor akaun tabung haji. Kamu ada kan tabung haji? Dia ada mak. Bagi akaun tabung haji kamu. Nak buat apa mak? Bagilah. Dia ada anak lain lagi. So cerita dia anak buat dia duduk belakang, duduk relax, penting masuk. Mak transfer duit tabung haji kat 40,000, 50,000 macam tu. So dia tanya, mak, kenapa mak transfer kat saya? Untuk mudahkan kamu, ringankan tulang kamu kan susah. Tuk-tuk tuan-tuan perempuan, mak mati. Bukan mati kat situ. Dalam sehari dua lepas tu mati. Bila mati tuan-tuan perempuan, anak beranak yang lain bertikai. Mentang-mentang kau bawa mak, tiba-tiba kau kata mak bagikan kau. Yang tu apa dia tuan-tuan perempuan? Wasiat ke hibah ke benda? Ke amanah juga? Yang tu namanya hibah. Bagi waktu hidup, terima pun waktu hidup. Sebab dia tanya mak kenapa transfer untuk kamu? Ya Allah, mak tak payah pun tak petang. Kalau untuk kamu, tak payah. Mak buat saya bersalah. Padahal adalah hati suka. Tak apalah, bagus. Itu beradab nama dia. So, tuan-tuan perempuan, takkanlah macam ni. Dia cerita balik, takkanlah macam tu. Mak tak payahlah. Macam saya transfer. Tak apa untuk kamu. Tapi adik-beradik lain tak dapat. Memang jadi gaduh juga. Itu sebab nanti kita akan tengok fik tentang hibah. Hibah ni ada cara tuan-tuan perempuan. Dia asal kalau tuan-tuan tanya saya malam ni, jawapan paling ringkas saya boleh jawab.
Kalau tuan-tuan nak bagi hibah pada salah seorang anak, hentikanlah tuan-tuan. Dia elakkanlah tuan-tuan puan-puan. Kalau betul tuan-tuan ada sebab yang kuat, contoh anak tu memang susah, tuan-tuan bolehlah bagi. Kalau anak cabar, anak yang lain cabar pun tak apalah, sebab yang lain memang tuan memang kita bagi hibah tu pun bersebab. Jangan sahaja-sahaja bagi. Jangan sebab sayang lebih. Ini bahaya tuan-tuan puan-puan, sebab Nabi dah pandu hibah kena adil di sesama anak-anak. Kalau tuan-tuan puan-puan hibah pada Ustaz Abu Hori, anak tak bergaduh. Tak percaya try. Kita boleh buktikan tuan-tuan. Tak ada try. Tapi tuan-tuan cuba malam ni tuan-tuan bagi anak. Katalah tuan-tuan transfer lah 1,000 pada salah seorang anak. Cuba tengok esok. Apa kata anak ni? Mak transfer dia seorang ni. Berbeza kalau tuan-tuan perempuan malam ni balik lepas jamuan ni, tuan-tuan jangan lupa minta nombor akaun si. Contoh. Minta nombor akaun. Bagi tahu anak ni, mak transfer 1,000 bukan Ustaz Berhodi tau. Cuba tengok respon esok bagi ke anak. Apa kata dia? Senyap sekepi. Tak kata apa. Dia senyap. Tak kata apa. Kan beza tu. Itu sebab Nabi bagi panduan. Hibah kepada anak kena adil. Sebab dia akan bagi kesan buruk pada anak-anak. Kalau kita tak ada ataupun kita hidup. Nanti kita bincang tadi. Dan terakhir sekali situasi yang keempat. Ni biasa orang kita buat. Ni mak nak bagi tahu, ayah nak bagi tahu. Kalau apa-apa jadi pada ayah, tabung haji ayah ni kamu punya tau. Tut ayah mati. Itu namanya apa dia tuan-tuan perempuan? Itulah namanya wasiat. Hibah bagi waktu hidup, terima waktu hidup. Wasiat sebut waktu hidup, dapat tu lepas mati. So tuan-tuan perempuan, itu namanya wasiat. Yang ni kita nak masuk tajuk wasiat. Senang nak faham. Hibah ni bagi waktu hidup, terima waktu hidup. Terima kasih. Dah, senang. Akad dia ada. Putus. Ataupun tukar nama terus. Ataupun buat dokumen hibah. Itu hibah. Tapi kalau buat dokumen ataupun tulis ataupun bagi, tapi kamu ingat mak bagi lepas mati jangan ambil sekarang, maka tu namanya wasiat. Macam pagi tadi kan, ada seorang puan ajar tu satu masjid tu. Dia bagi tahu pada anak-anak dia dah. Ni kalau mak mati ni abang kemas A ni kamu punya. Dia dah sebut dah. Kononnya nanti lepas mak mati jangan bergaduh. Nasib baik puan ajar tu datang belajar. Dia tanya saya, Ustaz, yang tu boleh Ustaz? Tapi saya dah buat dah. Anak saya dah tahu dah. Saya dah cerita dah. Saya ada lebih kurang anak, dah lebih kurang 3 orang. Saya dah bagi tahu dah yang ni anak ni punya. Tapi dia orang tak ambil sekarang, ambil lepas mati. Lepas mak mati baru ambil. Boleh tak Ustaz? Yang ni kita nak bincang tuan-tuan. Nabi cakap apa? Biasalah hidup kita berdasarkan hukum. Kita mana boleh ikut selera kita. Mana boleh kita kata nafsu. Saya ikut akal saya. Okey dah. Akal tak boleh pakai. Kita kena tengok apa kata syarak. Sebab Islam ni cantik lah. Dia lengkap, melengkapi lah. Semua Nabi ajar. Tak ada Nabi tertinggal pun. Tak ada Al-Quran tinggal pun. Jadi tuan-tuan perempuan kita nak tengok hukum. Apa hukum wasiat ni? Baik. Tuan-tuan perempuan yang Allah rahmati sekalian. Wasiat ni tuan-tuan perempuan ada 2 asas utama. 2 asas utama. Asas yang pertama tuan-tuan perempuan. Wasiat ni tuan-tuan nak buat pastikan 2 benda. Kalau tuan-tuan langgar 2 benda ni, wasiat boleh cabar mana-mana mahkamah. Saya beritahu siap-siap. Clear. Kalau tuan-tuan buat langgar asas wasiat ni, tuan-tuan maksudnya menjemput bencana masuk rumah. Tunggu bila hari. Yang pertama tuan-tuan perempuan, wasiat, pastikan tuan-tuan buat wasiat, jangan pergi kepada waris. Mesti bukan waris. Maksud saya bukan waris penyanyi tu. Itu waris. Yang ni saya sebut waris pusaka. Waris pusaka. Yang terima harta pusaka kita. Dia tak boleh. Kalau tuan-tuan bagi penerima harta pusaka kita, maka dia jadi hukum tu tak sah. Banyaknya orang kita buat wasiat pada anak, wasiat pada isteri, wasiat pada suami. Banyak tuan-tuan perempuan, hukum dia sah. Tak sah. Kalau buat, pakai dokumen. Buat dengan agensi apa-apa pun. Tuan-tuan perempuan, wasiat tersebut terdedah dengan cabaran di mahkamah. Hari ini dah berlaku satu trend di mahkamah syariah di mana berlaku trend peningkatan cabar-mencabar di kalangan waris tentang wasiat, hibah dan juga pusaka. Sebab orang makin celik lah. Orang makin cerdik dan orang nak duit dan orang nak harta ni. Cari peluang kan. Tikam menikam di kalangan adik-beradik tak kisah. Yang penting hak. Dia cerita macam tu tuan-tuan perempuan.
Jadi tuan-tuan puan-puan mesti clear. Jangan sama sekali buat wasiat kepada bukan waris. Sebabnya tuan-tuan puan-puan, Nabi sebut dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad, Nabi pernah sebut, "Anna Allah qad a'ta kulli haqqi haqqah fala wasiyatan liwaris." Nabi sebut sesungguhnya Allah dah bagi dah setiap waris tu bahagian tertentu. Maksudnya faraid lah. Maka tiada lagi wasiat kepada waris. Maka tuan-tuan tak payah gatai lah tuan-tuan perempuan buat wasiat pada waris. Tuan-tuan kena fikir wasiat bukan waris. Nanti kita masuk tajuk. Yang kedua tuan-tuan perempuan, sebab wasiat kepada bukan waris ni diperbincang. Tuan-tuan kalau tengok dalam surah Al-Baqarah, ni saya cerita takut tuan-tuan balik keliru pula. Dalam surah Al-Baqarah, tuan-tuan akan tengok Allah suruh buat wasiat kepada waris. Tuan-tuan jangan silap pula. Surah Al-Baqarah ayat 180 hingga 182. Ni saya yakin dekat sini ada kuliah tafsir. Tanya ustaz yang mengajar. Saya bacakan. Allah sebut dengan berfirman, dengan maksudnya kamu diwajibkan apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, sebagai satu kewajipan atas orang yang bertakwa. Allah sebut bagi wasiat kepada mak bapa ataupun kaum kerabat. Ustaz kata pilih bukan waris. Kita tengok apa kata Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, siapa-siapa yang kat rumah ada tafsir Ibnu Katsir, balik ni tuan-tuan tengok surah Al-Baqarah ayat 180. Apa kata dia? Ayat ini adalah ayat yang mulia mengandung perintah berwasiat kepada kedua-dua orang tua dan kaum kerabat. Pada mulanya hal ini hukumnya wajib menurut pendapat yang paling sahih. Namun setelah ayat faraid diturunkan, iaitu pewarisan diturunkan, maka ayat ini dimansuhkan. So tuan-tuan puan-puan tanya balik ustaz yang ajar tafsir apa benda masuk dan ataupun mansuh ayat-ayat dalam Al-Quran. Dia ada ayat-ayat tertentu yang dimansuhkan. Bukan mansuh tu tak payah baca, bukan salah, jangan tuan-tuan salah faham pula. Al-Ngadi. Saya nak cerita pasal mansuh, panjang cerita, saya nak skip tu. Cuba tengok kata Imam Al-Baghawi ketika mana menafsirkan ayat ini. Dia sebut adalah wasiat itu difardukan kepada kedua ibu bapa dan juga kaum kerabat pada awal permulaan Islam, ke atas sesiapa yang meninggal dunia serta meninggalkan harta. Kemudian ianya dimansuh dengan ayat miras. Ayat miras, ayat pusaka lah. Kita tengok perbincangan kata Imam Asy-Syafi'i. Bahkan ada banyak kitab-kitab yang direkod pandangan mazhab Asy-Syafi'i. Antaranya kitab Al-Mu'tamad fi Asy-Syafi'i, kitab Fiqh Manhaj kitab Fiqh Al-Manhaji, ataupun dalam kita punya terjemahan Manhaj fi Asy-Syafi'i, ataupun kitab Asiyah Ad-Dusuki, kitab Al-Mughni, ataupun kitab Al-Fiqh Islam wa Adillah karangan Wahbah Zuhaili. Apa kata pandangan ulama Wahbah Zuhaili? Katanya disebut, mengulas persoalan wasiat kepada waris ini tidak timbul pertikaian di antara ayat Al-Quran dan juga mengenai wasiat dan larangan hadis daripada berwasiat kepada waris. Kerana imam kita, Imam Asy-Syafi'i telah mentakwil bahawa ayat Al-Quran mengenai wasiat itu ditujukan kepada bukan waris, sementara ayat pusaka ditujukan khusus untuk waris saja. Maksudnya tuan-tuan puan-puan, ulama' dah bincang lama dah. Wasiat bukan waris, wasiat waris bukan malam ni baru bincang. Ulama' dah bincang banyak kitab pun. Maka tuan-tuan puan-puan, para ulama' bersepakat, maka akhirnya apa dia? Wasiat kepada waris dalam pandangan mazhab kita, wasiat kepada waris hukumnya adalah tidak sah, bertentangan dengan hukum syarak, kerana Nabi pernah mengulas tentang wasiat kepada waris, ia adalah ditegah. Maka tuan-tuan puan-puan, sumber kepada dalil ini, dia kembali kepada hadis yang saya bacakan tadi, iaitu Allah sebut dan Nabi sebut, Allah dah bagi setiap waris ni bahagian tertentu, maka tiada lagi wasiat kepada waris. Itu asas yang pertama. Asas yang kedua tuan-tuan puan-puan, mestilah 1/3.
1/3 daripada harta kita keseluruhan. Kalau kita ada 3 juta, maksudnya 1 juta je boleh buat. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan. Contoh dekat dengan tuan-tuan perempuan. Sebab tuan-tuan sini main juta belaka kan. Maksud saya ambil 3 juta. Kalau 300,000 maksudnya 100,000 je tuan-tuan boleh maksimum untuk berwasiat. Dalil Ustaz? Kita bagi dalil. Dia ceritanya tuan-tuan perempuan, sumber dia, dalil pernah berlaku, seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Nabi yang terkenal, kita pun biasa dengar. Sa'ad bin Abi Waqqas ni 10 orang sahabat Nabi yang disebut dijamin masuk syurga. So tuan-tuan perempuan, dia juga adalah golongan muhajirin yang berhijrah bersama Nabi ke Madinah. Dia juga dikatakan merupakan kalangan sahabat muhajirin yang paling akhir meninggal dunia. Jadi ceritanya, Sa'ad bin Abi Waqqas dikatakan ada anak perempuan. Satu ketika tuan-tuan perempuan, mungkin dalam hadis ni tak cerita, Sa'ad bin Waqqas ni jumpa Nabi. Dia sebut pada Nabi, wahai Rasulullah, boleh tak aku nak wasiat semua harta aku untuk agama kita? Usi bimali kulli. Boleh tak wahai Rasulullah, aku wasiatkan semua harta aku? Ni Nabi, dia dah tanya. Ini hadis ni riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis Sahih kan? So dia tanya pada Nabi, dia mungkin, saya faham dari situasi ni, mungkin dia dikatakan ada anak perempuan, mungkin dia dah buat ibah, mungkin ada baki tuan-tuan perempuan, dia nak wasiat pada seluruh. Dalam situasi waktu tu mungkin, ialah kita pun faham agama kita pun mungkin waktu tu permulaan. Baguslah tuan-tuan perempuan datang orang kepada Nabi, datang sahabat kepada Nabi nak wasiatkan seluruh hartanya pergi pada agama. Kalau ikut logik tuan-tuan perempuan, baguslah. Kalau kita lalu fikir-fikir, bagusnya awak nak wasiatkan semua harta kat awak. Ceritanya apa kata Nabi? Nabi tak bagi. Nabi tak bagi wasiat kepada semua harta. Lepas tu diskaun sikit. Sahabat Waqqas kata boleh. Kalau macam tu setengah boleh. Setengah pun Nabi kata lah, Nabi tak bagi. Kalau macam tu 1/3 boleh. Ni dia baru datang sumber 1/3 ni. 1/3 boleh. 1/3 maksudnya ni lah. 1/3 daripada 3 bahagian. Boleh tak? Baru Rasulullah SAW sebut, yang tu boleh. Yang tu pun banyak, kata Nabi. Nabi kata apa? Yang tu pun banyak. Maka tuan-tuan puan-puan, itulah sumber hukum nak mengatakan wasiat tak boleh lebih 1/3. Masalah orang kita tuan-tuan puan-puan, dua-dua dia langgar. Wasiat kepada anak pun dia buat, wasiat lebih 1/3 pun dia buat. Dua-dua benda haram. Macam contohlah orang kita buat waktu hari raya disebut pada anak-anak ni, mak nak bagi tahu risau orang bergaduh. Nanti rumah mak nanti Alung ambil dia. Kalau mak mati ni apa-apa jadi kamu ambil. Yang keduanya nanti kalau apa tu kalau mak mati kebun tu bagi kat Kak Long. Lalu Kak Long anak sulung, anak-anak perempuan dia. Yang adik ambil tabung haji mak. Perhabis semua benda dia sebut. Maka wasiat tu sah ke tidak? Jawapannya tak sah. Jawapannya tak sah. Maka tuan-tuan perempuan, bila tak sah boleh laksana ataupun tidak? Tak boleh laksana. Kalau laksana juga Ustaz, maka hukumnya bertentangan dengan apa yang Nabi sebut. Kita langgar apa yang Nabi sebut. Nabi pesan lah, jangan buat bagi wasiat, jangan bagi waris, jangan bagi pada waris wasiat dengan lebih 1/3 kita buat. Maka tuan-tuan perempuan, dalam kes tu si mati menanggung kerana melanggar hukum apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Ada kes tuan-tuan perempuan. Ni baru lagi. Nak tunjuk relate. Si mati ni dia baru meninggal bulan 6 hari tu. Baru sangat. Sekarang ni baru masuk bulan 8. Ni bulan 6 hari tu. Dia meninggal. Ceritanya tuan-tuan perempuan, dia ni saya padam ya. Dia ni bercerai lama dah. Dia ada anak daripada isteri tu lah. Lepas bercerai dia tak kahwin. Dia setia yang satu. So tuan-tuan perempuan, dia ni bercerai. Ada anak. Ada anak lelaki 2 orang, perempuan 1 orang. Masalahnya anak ni kecil lagi. Bukan anak, maksudnya anak ni bawah 18 tahun. Bulan 1 hari tu, dia mati bulan 6 hari tu. 6 tahun 2026. Bulan 1 tahun ni, dia kena kencing manis, kena potong kaki. Potonglah kaki sikit. So ceritanya tuan-tuan perempuan, dia marah pada anak-anak ni. Dia marah pada anak-anak sebab sehingga bulan 6 hari, sehingga bulan 5, anak-anak ni tak pernah datang.
Saya rasa dia marah pada isteri, anak ni berumur pula mana-mana pula jalan kaki pergi ke rumah, bukan rumah dekat, rumah jauh, tuan-tuan perempuan. Dia dalam Negeri Sembilan tapi jauh lah dudukan tu. Dia rasa dia marah pada isteri. Tapi cerita dia marah pada anak. Ceritanya tuan-tuan perempuan, bulan 5 hari tu, sebulan sebelum kematian, dia sempat tukar KWSP dia penama. Dia dah buat penama sebelum bercerai tu. So dia lupa update, bukan lupa update, bulan 5 baru teringat, dia update. Di mana asalnya penama bagi KWSP dia 250,000 lebih. Banyak juga tu. Dia sempat tukar, adik dia bawa pakai kursi roda semua ni, pergi bawa dia pergi ke KWSP Seremban ni, tukar penama. Dia update penama ni pergi kepada adik. Adik dia tuan-tuan perempuan, adik beradik dia ada lebih kurang 5 orang. Ada lelaki, ada perempuan. So cerita tuan-tuan perempuan ditukar pada salah seorang. Dia sebut pada adik-beradik, aku marah sungguh dengan anak-anak aku. Nanti kalau apa-apa jadi pada aku, KWSP ni korang ambil, bagi sama rata. Bagi sama rata. Lepas tu dia pun sebut ada duit sikit dalam tabung haji, yang tu pun ambil semua sama rata pada adik-beradik. Semua harta aku korang jangan bagi sekupang pun pada anak-anak aku. Ceritanya berlaku kematian. Bila berlaku kematian, 5 orang adik-beradik tak datang surah An-Nur pasal 3A. Duit KWSP tu dah bawa keluar dah. 250,000 ni duk agih ni. Macam cerita satu untuk kau, satu untuk aku. Macam menuju bab lalang punya filem yang duduk dalam gua ni. Satu untuk kau, satu untuk aku, dua lah. Ceritanya tuan-tuan perempuan, macam mana cerita dia dapatkan saja? Salah seorang daripada, maksudnya ipar. Maksudnya katalah yang lelaki ada seorang lelaki, isteri ni datang kuliah. Datang kuliah kita. Tapi bukan kat sini lah. So daripada 5 orang memang tak datang, tapi ipar ni seorang ni datang kuliah. Dia sebut pada suami dia, bang, yang tu tak boleh, setahu saya yang saya belajar, yang tu tak boleh. Itu hukum wasiat tu tak boleh sebab semua harta ni sekarang ni nak conquer. Adik-beradik ni conquer. Sebab dia pegang kata abang dia orang ni. Jangan bagi sekupang pada anak. Dalam kes ni tuan-tuan perempuan, harta dia, kalau dia mati, sekarang ni dia mati, harta ni sepatutnya dapat kat siapa? Anak lelaki 2, perempuan 1. Bekas isteri dapat tak? Tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebab dah habis edah. Edah yang boleh rujuk, tak dapat. Maksud dalam tempoh edah yang boleh rujuk, dia dapat. Tapi dalam kes dah lepas 3 tahun, tak ada edah dah, habis dah. So cerita tuan-tuan yang ni tak dapat lah. Namun sepatutnya semua harta dia ni, dia yang dapat ni. 3 anak berumur. Namun disebabkan wasiat si mati ni, pakai mulut, walaupun pakai mulut, orang kita akan pegang. So ceritanya adik-beradik nak bahagi sesama diorang. 250,000 penama boleh dapat tuan-tuan. Ada tabung haji, ada KWSP buat penama. Kalau KWSP boleh buat iKWSP tu pakai aplikasi. Kalau At-Tijari tabung haji, saya rasa kena pergi kaunter. Dia tak pakai lagi. Hari tu kata nak update, tak update lagi pun. Saya tengok kena pergi kaunter untuk buat penama. Jadi tuan-tuan perempuan, penama ni pemilik ke pentadbir? Tuan-tuan tak percaya apa yang saya cakap, tuan-tuan cari kat internet, tengok akta lembaga tabung haji dan juga akta KWSP. Apa disebut tentang penama? Dalam akta tu sendiri sebut bahawasanya penama dalam tindakan tabung haji dan KWSP bagi orang Islam adalah pentadbir, bukan penerima. Tapi cerita tuan-tuan perempuan disalah faham, banyak orang kita anggap bahawasanya pentadbir tu penama itu adalah penerima. Maka tuan-tuan perempuan dalam kes ni bagus buat penama ni tuan-tuan perempuan, dia sebenarnya tak lalu pejabat pusaka satu. Keduanya dia cepat. Berlaku saja kematian dalam tempoh seminggu, seorang adik penama ni dia pergi keluar duit tu, bawa duit, keluar habis dapat dalam tempoh seminggu KWSP proses. Sebab penama ni bawa salinan IC, bawa sijil mati, habis dapat. Senang. Tak kisah tuan-tuan perempuan. Tapi cerita duit dah bawa keluar ni, tinggal duit pusaka lah, duit dalam bank semua. Sekarang ni dia orang duk agih nak bawa keluar semua ni. Diberi pandangan oleh adik ipar seorang ni, jangan ambil. Apa kata 5 orang adik-beradik ni? Dia kata tak payahlah nak jadi ustazah kat sini. Kau tak payah, kau baru mengaji. Yang ni urusan kami adik-beradik. Ni cerita tuan-tuan perempuan. Ni cerita berlaku kat Negeri Sembilan.
Tak pasal-pasal dia rasa, saya malas dah Ustaz, saya dah sebut pada suami saya. Saya sebut juga ke adik-beradik ipar saya sebut je jangan ambil, hukumnya haram tau. Sebab wasiat tuan-tuan berapa? Wasiat kita balik. Wasiat ni sah ke tidak? Kalau ikutkan tadi tuan-tuan masih ingat, wasiat mesti jangan pergi kepada waris. So bukan waris yang terima pusaka. Tadi dia kata bagi pada adik-beradik. Dalam kes ni tuan-tuan berpuan, bagi adik-beradik hukumnya sah. Sebab adik-beradik bukan penerima pusaka. Tapi cerita dia langgar syarat kedua, iaitu lebih 1/3. Hukumnya jadi sepatutnya tuan-tuan berpuan, adik-beradik ni boleh terima bahagian 1/3 saja. Tu sepatutnya. Katalah tuan-tuan berpuan campur-campur semua duit saja 300,000, maka bahagian yang adik-beradik boleh ambil 100,000 bahagi sama rata. Itu boleh. Wasiat sama rata tak ada masalah tuan-tuan berpuan. Dia jangan paraid sama rata. Itu jadi pening. Wasiat tak ada masalah. So cerita tuan-tuan perempuan, dalam kes ni adik-beradik tak datang mengaji. Dan orang kata tak apalah, kami ikut je wasiat. Abang kami dah sebut, dia bagi dah nombor akaun. Dalam kes ni tuan-tuan perempuan, 5 beradik ni makan harta anak yatim. Bukan sebab nama abang diorang ni cik yatim, tak. Bawah umur tuan-tuan perempuan anak yatim tu. 5 orang ni ada fikir. Dia tak fikir tuan-tuan perempuan. Dah bagi dah ustaz, adik pun datang jumpa lepas kuliah, ustaz dia macam mana nak selamatkan suami saya, ustaz. Suami dia tengah seronok dapat duit. Saya bukan dengki dia dapat duit. Tapi masalahnya saya sebut tu hukum. Boleh ambil. Tapi masalahnya jangan ambil semua. Bagilah ke anak-anak. Dia dah sebut. Dia orang, suami dia kata, kau tak payah campur lah. Dia dah sebut bagi kat kami. Yang kau sibuk tu faham. Nanti aku belanja lah kau pergi shopping mall. Janji dengan isteri dia shopping mall tu lah. Bukan masalah tu bang. Masalahnya hukum. Ni isteri dia datang mengaji tu masalah. Suami ngantar depan masjid. Masalah lah. Macam tuan haji, tuan-tuan perempuan bagus. Datang sama-sama. Okey lah tu. Romantik. Tuan-tuan orang kat sini. Ada tempat tu tuan-tuan, suami tu hantar. Tak apalah, mungkin dia ada urusan. Tak payah masuk campur urusan dia tu. Mungkin dia datang ataupun pergi masjid lain. Kita sangka baik lah. Tapi masalah tak mengaji. Bila tak mengaji, isteri seorang mengaji susah. Nak fahamkan suami satu masalah. Dia tanya saya, ustaz, apa tip nak melembutkan hati suami? Saya tak tahu. Suami puan kan, mana saya tahu. Dia tanya apa tip nak melembut. Saya kata, embut lah apa yang boleh patut embut. Saya kata, nak batal cari doa-doa, cari dalam internet, saya tak ingat lah benda. Nah, pasal kita ngaji, kita kongsi pasal pusaka, bukan kongsi tip rumah tangga. Itu tanya Ustaz Syamsul Ba'as. Bukan bidang tu, pusaka. So tuan-tuan, mana mengandung suami isteri terasa yang ipar tu saya nak malam campur hari tu baru saya datang tahlil arwah saya malam campur dia benda lah. Dia orang duk seronok Ustaz bagi lah. Ya tuan-tuan, 250 duit KSP dia 250,000 bagi 5. Seorang dapat berapa? 50,000. Tak melompat tuan-tuan. Seronok lah tuan-tuan, dapat pencen 600 pun seronok jatuh kaki dah tuan-tuan. Ni pula 50,000. Pencen apa tu dapat bonus hari raya berapa ratus pun seronok dah tuan-tuan. Ini 50,000 masuk dah dalam akaun. So macam mana nak kontrol? Tak boleh kontrol. Dia berdasarkan hukum ni, kalau dia mengaji dia tahu. Boleh tak kita report polis pergi tangkap? Nak report polis? Tak boleh report lah. Tadi berdasar pada hukum. Kalau dia mengaji, insya-Allah. Tak mengaji, susah nak sembang. Jadi tuan-tuan, ni kisah orang kita marahkan anak sampai langgar hukum. Dia jawapannya anak tak salah, marah isteri lah. Sepatutnya emosi kena pandai kontrol. Disebabkan biasalah kadang-kadang orang sakit ni emosi dia down sikit. Tapi masalahnya dia buat benda-benda bertentangan tu, sian dekat si mati. Adik-beradik pula jenis tak datang mengaji. Jadi siang lagi kat si mati ni nak betulkan keadaan macam mana. Adik-beradik dia boleh betulkan keadaan tapi tak boleh kontrol. So saya kata kepada puan yang jumpa saya, puan doa lah banyak-banyak, sebutlah pada suami, pujuk suami. Puan je yang tahu macam mana nak pujuk suami puan. Fikirlah macam mana, suruhlah dia fikir. Atau bawa lah bukunya, saya kata macam bincang. Lepas subuh tu ajak solat jemaah sama-sama. Puan bagi tazkirah, bawa pinjam whiteboard dekat surau. Boleh, tak ada masalah. Suami pun apa hal yang mengarut-ngarut dia. Tak apalah, saya nak bertazkirah, saya nak berlatih bertazkirah. Tak ada masalah. Buatlah macam mana pun. Yang pasti bagi suami faham. So tuan-tuan perempuan, ni cerita orang kita marahkan anak. Ada kes tuan-tuan perempuan dapat tahu kahwin di sebadan. Kahwin sebadan pula. Dapat tahu suami curang.
Dia buat wasiat, dia pula isteri yang berada status. Bekerja punya orang, ada kereta, ada rumah nama dia. Dia tahu suami dia curang. Dia buat wasiat. Wasiat tu, wasiat pakai dokumen. Dia perhabiskan harta dia, tak bagi kat suami dia sekupang. Macam mana Ustaz? Okey tak okey? Dia tanya saya. Saya kena ngajar sikit orang lelaki ni Ustaz. Masalah dia tengok saya bukan suami dia. Kena ngajar sikit orang lelaki ni, dia tengok saya. Minta maaf puan, tak semua orang lelaki macam tu tau. Saya dah dekat tuan-tuan. Tak semua orang lelaki ni suami puan je tu. Dia curang kat saya Ustaz. Saya pun bergaduh Ustaz, tapi saya tak bercerai lah. Saya okey lagi, saya bagi dia peluang, dia minta peluang. Tapi saya dah dalam senyap-senyap Ustaz. Saya dah buat wasiat Ustaz. Saya wasiatkan semua harta saya ni bagi pada anak-anak saya. Baki sikit-sikit tu saya pergi hantar rumah anak yatim. Okey tak? Bagus tak saya? Muslim, nampak Muslim tak saya Ustaz? Muslim apa benda ni? Saya kata macam melanggar hukum. Satunya puan buat wasiat kepada anak, hukum tak sah dah. Suami boleh datang cabang di mahkamah tau. Saya kata macam ni. Walaupun dia tu memang bersalah, kata lebih curang pun. Tapi dia boleh tuntut di mahkamah. Dia boleh fat wasiat tersebut. Saya kata puan penat je. Dah lah puan buka file pun 1,000 lebih. Bayar bulanan pula tu, tiba-tiba wasiat tak sah. Penat puan. Hukum dan satu je, itu dari segi undang-undang Malaysia. Bahkan hukum di sisi syarak, puan salah pun. Apa tindakan suami, saya kata, saya tak kata saya setuju. Tapi cerita puan buat wasiat tu hukumnya bertentangan. Sewajarnya saya kata apa dia, puan, wasiat yang puan buat tak perlu pun. Patut puan bikin wasiat bagi pada masjid, pergi surau, itu tak ada masalah. Tapi 1/3 je. Suami macam mana nak nafikan hak dia? Jawapan tak ada. Selagi dia suami puan. So puan bincang lah elok-elok. Saya kata macam tu. So puan sendiri dah sebut bagi peluang. So puan bagi peluang. Ni dia buat senyap-senyap. Saya nekat Ustaz. Saya kalau cakap AA lah Ustaz. Masalah hukum saya kata. Kalau neraka lah. Saya kata macam tu terpulang pada puan. Puan yang pilih. Saya dah sebut awal-awal. Puan, suami puan masih ada hak. Selagi dia suami puan. Saya bukan suruh puan bercerai. Tak. Cuma saya kata puan tak boleh nafikan hak suami puan. Sebab dia masih suami. Dan kalau puan mati pun dia tetap suami puan. So puan fikir panjang-panjang batalkan balik wasiat tu ataupun buat tindakan wasiat. Sebab kalau dia orang buat wasiat tu jadi hukum bertentangan dengan syarak, puan tanggung dalam kubur. Habis amalan puan. Saya peringat yang tu lah. Jadi puan-puan di belakang kalau, tapi orang sini okey. Tak payahlah kalau sini okey. Ni kata kampung sebelah. Kampung sebelah pun ada. Orang tu dah pergi jauh sikit lah tuan-tuan. Luar negeri ni, jauh sikit tuan-tuan. Katalah tuan-tuan berlaku curang, tuan-tuan bincang elok-elok. Benda boleh bincang elok-elok. Kita dah masuk cerita poligami ni, kantoi lah kahwin apa semua. Tak apalah tuan-tuan perempuan, yang penting bincang elok. Jangan buat benda yang kita akhirnya masuk neraka. Rugi pada kita tuan-tuan perempuan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan, silakan kepada saya. Kalau buat hibah boleh Ustaz? Macam kes tadi ya. Oh curang ya. Okey, saya datang pejabat Majlis Agama, besok datang. Buat hibah, maka hibah tak ada masalah. Itu okey. Boleh Ustaz, saya tak bagi dia sekupang. Saya buat hibah, semua harta saya bagi pada anak. Boleh Ustaz? Jawapannya yang itu boleh. Kalau wasiat tak boleh. Buat hibah. Sian kat suami. Tapi tu pun lantak lah. Saya tak masuk jemput yang tu. Tapi dia lantak. So macam tu lah ceritanya. Jangan buat benda-benda macam hibah okey. Hibah tak ada limit. Hibah dia tak ada sasar, maksud hibah dia tak ada macam ni syarat-syarat bagi pada wasiat, jangan bagi kepada waris. Hibah tak ada syarat yang tu. Cuma dia hibah ni berlaku waktu itu. Cuma saya suruh puan fikir panjang-panjang lah. Kalau apa-apa jadilah pada anak puan. Tapi kadang-kadang anak kita okey, menantu kita hantu. Kita pernah cerita menantu hantu sikit kan kes ni. Anak okey. Macam kes-kes saya tengok di Tampin, saya pernah dapat kes di Jelebu, di Seremban, di Ampangan. Bagi tukar nama kepada anak kita, anak yang kita besar, menantu hantu. Dia ambil kita letak kat rumah warga mak. So tuan-tuan perempuan ni bukan saya nak menakutkan ibah, dia ada cara tuan-tuan perempuan, tapi inilah menjadi orang kita jadi takut-takut nak buat ibah. Sebab dia kata nanti ibah, nanti kalau saya ibah rumah saya nak duduk mana Ustaz. Serupa juga kes cerai. Kalau ada kes kita hibah kepada isteri rumah, hibah tu sah. Dan dokumen hibah tu memang sah pun. Tak tukar nama tapi dokumen hibah tu sah. Ceritanya isteri minta cerai. Bila isteri minta cerai, rumah tu rumah siapa? Rumah tu rumah isteri.
Ini kadang-kadang dilema orang nak buat hibah, risau pula ustaz. Ada kes di Paru, suami ingat dia mati dulu. Sebab dia umur 70-an, dah sakit teruk dah. Sakit teruk dah haji tu. Dia rasa aku ni nak mati dah ni. Dia buat hibah. Panggil doktor, panggil pegawai datang. Bukan Menteri Agama, pun ada lah agensi ni, ada orang dalam, dia semua datang. Buat hibah. Bagi pada isteri. Isteri tu isteri baru. Tak adalah baru. Maksudnya, dah kahwin 9 tahun, 10 tahun lebih kurang lah. Tapi isteri lama dah meninggal lah. Dia itu isteri baru dia, dalam 9 tahun, 10 tahun tu lah. Dia buat hibah. Nak jadi cerita hari-hari minta mati ni. Suami duduk minta mati. Dia kesian pada isteri dia. Isteri duduk angkat dia, manja. Penat ni. Dia tu, walaupun dia kurus, orang sakit. Pukul siapa? Perak tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan tahu. So, dia, anak dia semua jauh. Kerja jauh ada. Kerja luar negeri. Baguslah anak-anak semua. Bagus. Tapi cerita ni tak ada masa nak urus kerja ni. So, mak baru ni lah yang urus. Isteri baru ni lah. So, duk minta hari-hari mati. Satu hari tuan-tuan perempuan. Dia dah buat hibah ni. Isteri ni jatuh bilik air. Meninggal. Isteri dia muda 50-an. Dia 70-an. 50-an. Jatuh bilik. Ni sabun bom. Jatuh. Mati terus. Duk minta mati. Tak mati-mati. Yang isteri tu tak pernah sebut nak mati dulu. Rupa dia mati dulu. Timbul persoalan. Hamilah mati dulu. Ingat mati dulu. Ceritanya tuan-tuan perempuan. Suami ni nak tarik balik hibah. Boleh tak? Perempuan tak boleh. Anak kepada isteri baru tu dah ada, dia kahwin dengan ibu tunggal, janda lah. Ada anak tu mempertahankan dalam banglo tu milik dia orang. Dan suami ni walaupun nama ayah dia orang, nama suami ni dalam geran, tapi cerita ni hibah tu telah berlaku. Maka suami boleh dapat berapa? 1/4 je. Itu rumah dia dapat suku. So burung pun dah berbunyi nampak ni. So tuan-tuan perempuan, nak kena faham tuan-tuan perempuan, hibah ni pertukaran hak milik. Berlaku waktu hidup. Dia wasiat tak berlaku waktu hidup. Dapat lepas mati tu kadang-kadang orang kita terfikir buat wasiat. Tapi wasiat ni dah ada pantang larang ni dari segi hukum. Ikut yang tu sudah. So tuan-tuan perempuan, nanti kita bincang lebih berkaitan dengan hibah. Silakan. 2/3 kat siapa? 2/3 pergi kepada hukum faraid. Jadi wasiat hanya dibenarkan 1/3 untuk bukan waris. 2/3 yang baki siapa punya? Faraid, hak waris. Sebab Nabi ada sambung pada hadis yang saya baca tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi sebut meninggalkan waris dalam keadaan kaya lebih baik. Nabi tak bagi semua tu. Nabi kata tinggal kepada waris. Tak apa, waris kaya lagi bagus. So tuan-tuan haji, puan-puan najah tak boleh wasiat seluruh harta bagi pada anak yatim. Jawapannya tak boleh, 1/3. Tinggalkan kepada anak saya dah kaya, tak apa, kaya lagi pun tak apa. Sebab Nabi suruh. So tuan-tuan perempuan, itu cerita kita mukadimah kepada wasiat. Silakan puan. Ya, bagus soalan puan je. KWSP ada minta persen-persen kan? Isi 2%. Okey, lepas tu? Itu tadi lah. KWSP penama tau orang aja. Sistem penama. Orang kita faham memang dalam sistem penama dia boleh letak kita siapa nak letak boleh letak dia anak. Anak pertama, anak apa tu kata 4 orang. Apa tu 25%, semua anak. Suami tak masuk ni. 25%, 25%, 25%. Jawapan dia penajah, yang kita faham penama ni penerima. Jawapannya bukan penerima, pentadbir. Dan dia orang nanti, kita akan susahkan dia orang ni. Sebab 4 orang ni kena dah hadir bersama. Ataupun hadir hari berbeza. Betapa kena bawa 25% keluar. Untuk takbir kepada hukum pusaka. Balik tuan-tuan, bila takbir pada hukum pusaka, suami dapat tak? Suami dapat balik. Cuma kerja dia senang, duduk rumah. Dia lagi relax. Baik buang nama suami. Suruh dia buat kerja. Beza tuan-tuan. Anak ni tuan-tuan perempuan, dia boleh bawa keluar. Tapi ceritanya tuan-tuan perempuan, dia hanya pentadbir, bukan pemilik. Paling sedih orang kita bubuh penama, anak yang baru baby. Yang ni lagi mengarut. Tuan-tuan tahu, kalau penama bawah 18 tahun, dia tak boleh bawa keluar sehingga dia cecah umur 18 tahun. Tuan-tuan ingat untung kat dia. Dia menyusahkan dia sebab dia kena takbir harta. Bukan dia dapat sikit. Dia dapat juga tapi masalah dia tak dapat semua. Penat dekat dia.
Jadi puan-puan lajah fikir. Nanti kita akan masuk sistem penama dalam tajuk wasiat. Sebab kita akan kongsi puan-puan lajah realiti yang ada hari ni. Ramai orang kita buat penama tabungan haji KPSP. Ada yang buat bagus. Tapi orang perempuan jarang nama suami dia sebagai penama. Kasihan kat tuan-tuan. Tuan-tuan okey, sini okey, sini ni tuan-tuan lain. Tuan-tuan lain, kampung lain, jauh kampung ni. Di sini okey. So sian balik tanya pada isteri masing-masing tabung haji yang KPSP. Dua tu je puan nak kena tanya. Bubuh nama dah? Bubuh dah bang. Nama siapa? Tanya itu je. Kalau tak bubuh nama tuan-tuan memang saya kata rugi tuan-tuan. Bukan rugi macam mana, maksudnya dia tak percaya tuan-tuan. Itu maksudnya takut tuan-tuan kahwin lain. So tuan-tuan perempuan nanti kita bincang isu tu. Sebab itu realiti. Nanti tuan-tuan perempuan kita akan sambung perbincangan ini baru mukadimah apa tajuk wasiat tuan-tuan. Tak masuk lagi tajuk ni. Dia baru mukadimah. Nanti kita akan sambung perbincangan kita jenis-jenis wasiat yang ada di dalam syarak. Wallahu ta'ala a'lam. Tangguh pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan surah.